di bawah sarang burung tepuah. Salam sembah pembuka bicara, selamat datang untuk semua. Yang dihormati para hakim yang arif lagi bijaksana, para pemantun, guru-guru pembimbing serta hadirin yang dikasihi lagi dimuliakan. Alhamdulillah, bertemu kita pada hari ini dalam pertandingan Gemar Pantun Warisan Madani Sekolah Menengah Peringkat Akhir Daerah Seremban 2 tahun 2000. Kacak bergaya, sudilah membeli pantun adinda. Harum mewangi bunga cengkeh, masak bersama daun bawang. Teknologi kini semakin canggih, mengapa akhlak semakin berkurang? Baiklah, pemantun A, anda telah mendengar pantun itu tadi. Sila jawab dalam masa. Bitan fikir-fikir apa jawapan. Terasa kelat, lidah teruna, menelan pahit, akarnya jadam. Mana selamat, aplikasi diguna, data sulit, dibocor pengodam. Begitulah soalan yang diberikan daripada pemantun A. Pemantun 1 sila jawab dalam masa 6. Para pemantun dan para hakim. Di pusingan kedua, tema-tema pilihan dibuat melalui jawatan. Oleh itu, setiap peserta diminta memilih tema pantun berdasarkan sampul yang disediakan. Para peserta diberi masa 20 saat untuk mencipta pantun secara spontan dan dijualkan. Pemantun tidak dibenarkan meniru sebarang nota atau merujuk kepada mana-mana nota untuk mencipta pantun. Ketiga, pantun berbalas, hati yang tenang penawar segala. Untuk makluman para hakim serta pemantun, tema bagi pusingan ketiga merupakan tema bebas yang ditetapkan oleh pemantun sendiri. Pemantun dikehendaki menyebutkan tema sebelum menjualkan pantun. Baiklah, dipersilakan pemantun 1 menjualkan pantun dengan menyebut tema kepada pemantun. Tumbuh melati tepian tinggi, di bawah kanda jual ke pekan. Kian terabai, puncanya pasti, pengaruh media mohon elakkan. Tradisional. Mudik Arjuna dari lam bersih, singgah sendiri memasang luka. Mahirnya mana memutar